And what's going on guys, this is Sony West. Welcome back to my channel with another unboxing video. Akhirnya kali ni kita nak buka barang yang paling panas gila sekarang ni, Mega Evolution. Let's go. Okay guys, ni dia guys, di atas meja aku sekarang ialah Mega Evolution. Memang mahal gila dah sekarang guys. Aku tak tahu berapa lama aku boleh keep up untuk buat konten buka kat Pokemon ni. Korang kena tolong aku guys. Faham tak? Kalau aku punya YouTube ni bawa pulang kan, tak apa tau. Ini aku memang buka kat Pokemon dah, memang dari dulu lagi memang rugilah. Dah harga kat Pokemon macam ni, lagi rugi aku rasa. Tapi selagi aku boleh kan, okay? Sebab aku pun memang minat, aku excited untuk this set. So that's why aku buka jugalah Mega Evolution ni. Berapa harga satu booster box ni? 1,400 ke 1,600. Range dia macam tu. Gila-gila. Walaupun aku dah pre-order tapi aku tak dapat. Orang kata allocation issue. Aku tak tahu sampai bila tak allocation issue ni. Aduh. Yo, Mega Evolution first time dia memang tak nampak booster pack kat dalam. Dia hitam premium macam tu. And includes one bonus illustration rare style promo card. Kat tepi ada gambar Venusaur, kat sini ada gambar Gardevoir, Mega blablabla. Atas gambar Lucario. Okay, ni bawah dia. Alright, jom, masih lagi 36 pack. Let's go guys. And for the first time aku tak buka dengan ETB. Aku selalu set baru aku buka dengan ETB tau. Tapi kali ni aku tak dapat ETB. Aku buka dengan booster box dulu. Ini pun bukan aku beli dekat Facebook lah. Okay, terpaksa lah. Harga gila-gila pun gila-gila lah. Itu dia guys, Bulbasaur illustration rare. Ini pun 100 lebih ni sekarang. Gila tu. Pokemon makin gila, aku ingat makin reda. Tak, makin gila guys. Belum Mega Evolution 2.0. Ada Charizard lagi gila aku rasa. Aku pun gila dan nak buat konten ni macam mana guys. Okay, jom, Mega Evolution. Here we go. Itu dia punya artwork pack dia. Kita ada gambar Lucario, Venusaur, Gardevoir dengan Kangaskhan, tak silap. So jom kita tengok pull rate dia macam mana. Kita rasmikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. First pack for Mega Evolution. Here we go guys. Okay, and then aku tahu tak every pack tak akan jamin dapat code card ni So yeah, kita tengok macam mana. Code card pun mungkin ada harga dah lepas ni. Okay, jom kita tengok. Psychic Energy, Snover, Delibird, Toxicroak, Seedot, Gumshoos, Allah, Solrock, tak ada apa, Crawdon, Latios. Ui, illustration rare awal-awal dah bagi. Vulpix cantik man. Yo, this is a sick artwork tu. Cantik tu. Macam tengah campfire. Ingat double hit. Weh, cantik tu. Ni macam vibe-vibe macam healing-healing malam-malam kat campfire depan tu. Oh lama kat firework tu. Damn, cantik. Aku tak tahu, aku tak pernah nampak artwork ni. Aku dah buka yang Jepun ni tapi aku tak pernah dapat yang ni. Oh, ini cantik, ini cantik. I love it. I love it. Okay, ini kena sleeve kan guys. Ini wajib kena sleeve kan. Cantik kat ni. Tak tahu berapa tapi memang tolak tepi nilai harga dia. Vulpix daripada Gen 1 and this is very cool artwork. Mantap. First pack magic guys. Alright, jom second pack guys. Here we go. Kita dah dapat satu illustration rare. Aku mengharap dapat SIR lah dalam booster box ni sebab aku dah dapat confirmation yang tak every booster box akan dapat SIR. Okay, jom. Water Energy, Strudel, Heliolisk, Ninkanda, Corphish, Tangrowth, Grumpig, Latios, Chiyu. Ui! Illustration rare lagi mat. Ini box ini. Booster box manis ni. Bawah-bawah ni macam vibe-vibe Ivysaur ada gak ni? Ivysaur? Bagi complete evolution lah. Come on lah. What? What is this? Dia macam Journey Together rupanya. Aku boleh dapat dua Bulbasaur. Satu promo card and lagi satu yang pull sendiri. Aku rasa yang pull sendiri lagi mahal kot. Yang promo card dia ada stamp Mega Evolution. Kau nampak kat sini kan. Okay, yang pull sendiri tak ada. Aku nak tengok nanti harga dia beza berapa. Oh my god, dapat Bulbasaur guys. Double Bulbasaur. Ini kita pull sendiri. Hasil pull sendiri tolong sikit. Jangan main-main. Let's go. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah ada SIR. Tak kisah SIR apa pun, Kangaskhan ke. Tapi tak nak Lieutenant tu. Risky Ruins, Shackle,
Holo Alakazam, okay? Harap boleh dapat lah guys Dapat Gardevoir ke? Come on. Bring it on. Bring it on. Let's go guys. Psychic Energy, Vulpix, Tinkertuff, Seedot, Boss's Order, Stonjourner, Crawdon, Corphish, Reverse Krogang. Full art! Macam trainer art, macam trainer card apa ni? Okay, Lieutenant Surge Bargain. Ini aku takut dapat SIR dia. Sebab aku pernah buka, dapat SAR, dapat dia ni. Dia punya SAR. Tak nak, dah tak cantik. To be honest, dia punya full art, yang ni bukan full art. SIR yang ni tak cantik guys. Please though, Pokemon step up lah. Aku expect more lah. Okay. Alright, here we go. Jauh lagi perjalanan ni. Ralts, Suffer, Sizzlipede, Magnezone, Iron Defender, Grumpig, Ninetales Reverse, Pokemon Center Lady, dan Holo Lunatone. Okay, come on. Aku tak tahu guys, aku rasa Mega Evolution yang kedua ni lagi gila lah nanti keluar guys. Sebab ada Charizard tu, aku rasa macam kita sama-sama yang collector, sama-sama kena bertabah lah. Bertabah, ataupun kita main Jepun je guys. Repel, Ninjask, Marshadow, Reverse Killia, Reverse Repel. Full art! Sidai tepi dulu. Okay guys, jom kita jalan lagi. Aku berperasan actually macam every pack dapat nah ni kod lah kalau korang nak kan. Aku tak main pun, so silakan. Lupa pula nak tunjuk je lepas ni. Aku tak main dah. Dulu aku main Pharaoh, Leo, Tinkating, Evat, Chiyu, Iron Defender, Spiritomb, Naked, Clawitzer, Holo Riolu. Okay, belum lagi. Okay, dah keluar 2 full art ni. Alamak, this is not looking good guys. Aku rasa kalau banyak sangat full art, sebenarnya tak ada SIR. Adakah aku dapat box yang hawuk ni? Snover, Bernieri, Numel, Iron Defender, Sharkle, Risky Ruins, Lieutenant Surge, Bulbasaur. Normal art pertama. Mega Absol EX. Nice. Cantik. Memang cantik kad ni. Saya suka. Walaupun normal art, sebabkan dia mega memang nampak premium guys. Itulah specialnya artwork kali ni. Walaupun it's a normal EX card, cantik guys. Sebab dia mega. Tulisan dia warna gold, memang premium. Tapi aku nampak kualiti dari segi rasa, tekstur kat Jepun punya lagi cantik lah, lagi sedap. Aku boleh nampak beza dia. Okay, yang Jepun punya lagi cantik. Sandshrew, Magneton, Raboot, Chiyu, Boss's Order, Frostmoth, Reverse Cinderace, Reverse Marshadow, Holo Clawitzer. Belum lagi. Surging Spark dulu paling gila pun 900. Tu pun aku rasa macam gila booster box ni 900. Now here we are. Satu booster box 1003, 1004, 1005. Oh my goodness. Okay, jom lah guys. Execute, Gimme Gold, Tival, Beware, Pyro, Tinkerton. Okay, Tinkerton. Masuk Mischief, Reverse Solrock, Reverse Beware. Normal art. Ni aku tahu ni. Mesti Venusaur. Let's go. Mega Venusaur EX. Normal art. We got our second normal art lah guys. Let's go lah. Aku bukan SIR. Cantik. Okay, aku harap Mega Evolution punya artwork dia akan maintain macam ni lah. Okay. Jom. Come on. 36 pack ni. Korang santai dulu. Relax. Raboot. Gumshoes. Oh my god. Centiskorch. Vulpix Reverse. Reverse Yveltal. Habis lah aku guys. Dah keluar 2 full art dah. Ini trainer card ni. Acerolas Mischief pula. Aduh. Aku rasa tak ada SIR ni. I'm calling it. Tak ada dah. Dia dah bagi kita 3 full art. 1 Pokemon dengan 2 trainer. GG mat. Aku rasa GG. Tak payahlah top loader. Tapi tak apa. It's a full art. I take it, kat set ni masih baru. Kita banyak lagi, belum buka booster bundle, kita belum buka ETB. So, kita masih ada peluang lagi. Okay? Tak apa guys. Yang penting kita jangan letak harapan tinggi dah. Jangan letak harapan tinggi dah. Harapan itu sakit. Jadi kita harapkan dapat illustration rare yang mantul-mantul guys. Come on now. Krogang, Delibird, Spoink, Electrike, Moonstone, Magnezone, Acerola, Stonjourner, Reverse Heliolisk, Holo Yveltal. Okay. Kenapa aku asyik dapat booster box yang hawuk ni? Aku rasa set lepas apa sebelum ni?
Set sebelum ni apa? Destiny, no, Black Box White Flag. Oh, tak ada booster box. Sebelum tu Destiny Driver lah. Hawk juga. Aduh. Chikorita, Helioptile, Abra, Makuhita, Kadabra, Fighting Gong, Magnezone Reverse Rare Candy, Holo Mega, Neem. Oh ya, aku suka Mega Neem ni. Grass type Pokemon, aku punya favourite starter ialah Chikorita. Tapi ramai yang benci dia sebab dia punya stats lemah kan. Tapi dari segi rupa comel kot Chikorita. Ivysaur. Tapi mana tahu guys, ada rezeki keluar juga SIR kan. Okay, Iron Defender, kita jangan mengalah lagi. Reverse Chain Ninja, Holo Steelix. Alamak. Oh my god. Alamak. Adakah select kali ni? Agak select agak lah bagi aku kali ni. Ataupun awal lagi Goldengo, Executor. Ada SIR. Let's go. Jangan bagi tahu aku trainer card. Jangan bagi tahu. Trainer card lah, siap. Apa kau pandang-pandang? Aku dah happy dah SIR. Trainer card pula. Drizzle, Nikanda. Ya Allah. Tapi tak apalah, kita ada banyak lagi tak buka. Betul lah, ETB kita tak buka lagi. Bundle tak buka lagi. Kan? Pharaoh, Nikanda, Nagli, Mantine, Moonstone, Sandyscorch, Premium Power Pro, Point, Sizzly Pit. At least dapat SIR. Look at the bright side guys. Ada orang tak dapat langsung SIR dekat satu booster box. Sesungguhnya itu lagi menyakitkan. Okay, so aku should be fine, right? I mean, aku kan dah pakai dah untuk tahun ni, dapat Zekrom hitam itu. So aku rasa kena tunggu tahun depan lah dapat hit-hit yang best lah. Teleon, Switch, Full Normal Art Mega Gardevoir EX. Noise. Cantik gak yang ni. Normal art dia Mega Gardevoir EX. Lama. Aku dah biasa tengok artwork ni sebab dah tengok yang Jepun ni. Tapi memang cantik kat ni. Amazing looking card untuk normal art. Memang minimum korang akan dapat EX mesti Mega Evolution. So that's nice. That's nice. Okay, jom kita layan lagi. Come on. Darkness Energy, SQ, Lopunny, Necklestack, Magnemite, Crawdon, Mystery Garden, Solrock, Tinkertuff, Reverse Dialga, Normal Art Mega Lucario EX. Oi, keluar pun normal art semua. Kita dapat semua satu set ke? Tinggalkan gaskan. Banyak lagi yang normal art Mega kita dapat. Mega Lucario, tak silap aku ini not bad harga dia. Tapi tak apa, perjalanan Mega Evolution ni jauh lagi. Kita nak buka booster bundle lah. ETB so far tengah tunggu dia turun harga sikit. Aku rasa scalper terlalu banyak. Dia letak harga tak relax mat. Abra Premium Pro, Executor, Garganical, Reverse Inteleon, Holo Raikou. ETB dah sampai 600 lebih apa benda ni guys. ETB tu sebenar-benarnya 300 lebih je. Kenapa orang nak markup gila-gila? Scalper ni kan, aku rasa scalper yang patut mampus ke dalam dunia ni. Xerneas, Illustration Rare, Clawitzer. Oh, let's go. Banyak sangat scalper. Kita ni nak enjoy, nak collect pun susah. Aduh, apa dosa kita Okay, jom lagi. Let's go. All we need is enjoy, buka card, kumpul artwork. Kita ni lelaki simple guys nak happy, betul tak? Graveyard, Bulbasaur, Shredder, Tangrowth, Chiyu, Surfing Beach, Shredder. Dah session rare lagi? Ui, macam ni cantik kat ni. Dalam alam laut, Shedinja, let's go. Lama. Cantik, kita dapat lagi session rare. Back to back dah session rare ni. Okay lah full rate dia. Bagi saya okay lah. Not bad. Dah banyak dah session rare dapat ni. Banyak, normal art pun banyak. Come on now. Let's go. Lightning Energy, Switch, Execute, Beware, Helioptile, Latios, Repel, Ninjas, Bosses Order, Pyro,
Okay, Holo Xerneas tak ada. Okay, come on. Aku rasa mesti ada lagi sikit normal art mega. Okay. And yelah, Illustration Rare mungkin lagi satu. Okay, Riolo. Sebab main hit semua dah keluar dah. Shifty, Magnezone, Lead Leo, Staffel, Foot. Guys, 4 full art in 1BB. This is crazy guys, this is crazy. Wait a minute. Yang ni macam tu. Kenapa aku rasa macam sama? Oh, lain. Okay, lain. Aku ingat sama tadi. Jangan. Come on dah, janganlah bagi sama kan. Aku nak koyak dah. Dah lah SIR trainer, kau bagi aku full art sama. Tinggal tahu, wow, dapat 4 full art, 2 trainer, 2 Pokemon. Full rate ngam. Okay, ataupun aku dapat booster box yang manis, maybe. Tapi bagi aku ini manis lah. Ini agak manis. 4 full art. Aku expect dapat 2-3 je maksimum. Hariyama, Crodon, Follow Kyogre, ada dah. So yeah, full rate kalau kau nak tahu, good dah. Cuma again, aku pernah je buka satu booster box yang tak ada langsung SIR. So yes, kau boleh dapat booster box yang hauk. Ultra Ball Reverse Sandslash. Dan dia bagi kita tahu Mega Mawile, let's go. Aku macam nak dapat semua dah Mega Evolution ni punya Pokemon. Aku belum dapat Magnetric, Abomasnow, siapa lagi? Abomasnow, Magnetric, Absol dah dapat. Tu je lah kot. Ke ada lagi? Aku tak ingat. Oh, Kangaskhan. Kangaskhan, Tingetaf, Pyro, Executor, Disgiruins, Lidis Determination, Sandshrew, Vital. Okay. Yep. Okay, aku rasa dah habis. Korang rasa ada lagi tak? Aku rasa dah habis. Aku rasa dah habis dah. Ataupun Illustration Rare dia nak bagi lagi. Repel, Ninetale, Mystery Garden, Mantine, Volcanion. Bapak banyak normal art dia bagi, Mat. Mega Cameram, hoi, okay. Normal art memang banyak guys. Saya tak boleh nafikan. Normal art dia keep on throwing to us. Nah, here's one normal art for you, here's normal art for you. Oh, okay. Banyak dia bagi. Bagus. Dia asalkan hit, kita jangan memilih. Lupalah. Sorry lah, saya kadang-kadang geram juga. Grumpig, Strange Timepiece, Holo Cinderace. Hey, dah nak habis dah guys. This is it. Tak tahu lepas ni buka lagi tak Mega Evolution. Susah nak dapat ni. Mahal. Tak sanggup. Baca list Grafire, Frostmoth, Mechanical, Toxicroak, Reverse Delamis, Hariyama. Oh my god. Come on. Semoga manis-manis. Swabble, Barnieri. Aku rasa dah tak ada ni. Unless another last one full art. I mean last one Illustration Rare. Tak ada. Okay. Oh, dah nak habis dah guys. Okay, jom guys. Dah nak habis ni. Nikit, Miltank, Kilia, Frostmoth, Spiritomb, Garganacl, Reverse Riolu, Reverse Frostmoth, Holo Xerneas. This is it. Pack ketiga yang terakhir. Last three. Oh my god. So, bersepar atas meja aku. Ingat nak masuk balik pack tu dalam plastik. Tak ada masa. Kita dah tak sabar. Numel, Krogang, Spoink, Volcanion, Shrifty, Lady Determination, Pachirisu Reverse Premium Pro, Holo Meganium. Alright. Dah hujung-hujung ni. Adakah dia nak bagi kita one last time? Snover, Tangrowth, Grumpig, Tinkaton, Onix, Holo Lunatone. Last pack magic guys. Bismillahirrahmanirrahim. Last pack magic. Semoga ada something manis di dalam ini. Come on. And with a normal art punya dia lah. Chikorita, Mantine, Miltank, Mega Signal, Shedinja, Ninetales, Nuzleaf Reverse Sobble. Oh, itu dia bagi kita manis-manis. Hujung sekali. Mega Magnetric EX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 normal art Mega EX ni.
out of 36 packs. Banyak juga Ini Illustration Rare pula. Kita dapat Bulbasaur, Vulpix, Clawitzer, Shedinja. So 4 Illustration Rare. Not bad. Okay. Dan full art kita ada 1, 2 and then lagi 2 coming up. Okay. Daripada Pokemon Trainer dia kasih kita 2 full art. So jom kita tengok full art Pokemon apakah dia. Jom. Okay, come on. Baru kita buka SIR tadi apa dia. Here we go guys. Full art Mega Cameram EX. Let's go. Okay, dah dapat dia punya normal art and then kita nak dapat dia punya full art pula. Okay, nice. Okay, one more full art tu. Aku harap it's Lucario. Okay, aku tak ada lagi Mega Lucario full art cantik tu. Aku teringin nak ada. Give it to me now. Mega Lucario baby, come on. Mega Lucario EX. Let's go. Cantik kat ni. Itu sebab aku nak. Memang cantik gila kat ni. Okay, tak boleh nafikan. This Mega Lucario is looking sick. Dengan colour dia, dengan posing dia, memang aura farming lah. Tu je aku nak cakap, aura farming Mega Lucario ni. Alright, jom guys. Ini dia SIR yang kita dapat pulang daripada booster box ni adalah belum ni. Buang last card. Trainer card apa ni? Macam Lieutenant Surge dia. Bukan. Lineage Determination. Yo, wait a minute. Waifu selalu ada harga. Kejap, aku check dulu. Full mak harga dia dalam $177 as of aku record video ni Aku tak tahu harga dia akan naik atau turun. Most likely akan turun sebab makin ramai orang dah buka, ramai orang dah jumpa, so dia tak rare dah. But we got SIR waifu guys. Let's go lah. Okay, aku happy. Aku ingat janganlah dapat Lieutenant Surge lah, apalah, item card lah. Aku pandai betul. But we got this amazing looking waifu card, Lineage Determination. Dia lah macam card dalam flower garden macam tu. It looks really majestic. Macam di syurga macam tu Oh, nampak style lah card ni. Memang cantik. Tak dapat Pokemon tapi trainer card ni aku happy. This is fine. Okay guys, so total hit yang kita dapat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sikit lagi nak 50% hit rate. Okay, kalau dapat 18 hit, dah maksudnya separuh pack kita dapat hit. Ini almost half booster box ni kita dapat hit. So aku impressed sebenarnya dengan pull rate kali ni daripada booster box. Okay, aku bagi skor dalam 8/10 lah. Okay, but aku rasa susah nak dapat almost half of the packs here, 36 ni, half nak dapat hit. No, selalu jarang-jarang nak berlaku. Dan kita dapat SIR and then we get 4 full art, 2 trainer, 2 Pokemon dah bagi balance. Okay, ngam lah. Ataupun mungkin booster box aku je yang dapat yang manis. Ikut masing-masing ni rezeki kot, tak tahu. Tapi berdasarkan pengalaman aku, itulah dia punya pull rate. Alright guys, setakat ini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe ke channel aku, and I'll see you guys in my next video for Mega Evolution, insyaAllah. Kalau boleh dapat barang Okay, apa this is Sonic Webs. Peace out.